Hari ni puasa yang ketiga. Raya nak dekat dah. Kereta tak ada lagi. Jadi ni Taki nak tolong ni dapatkan kereta sebelum raya. Ini salah satu contoh kereta yang boleh dapat sebelum raya. Confirm Pro 2 Ativa Advance. Jadi jangan lupalah call WhatsApp Taki terus sekarang. Kalau boleh sekarang. Okey, jadi alang-alang tu jom Taki nak tunjuk pada anda dengan lebih detail Pro 2 Ativa Advance. Jadi jom kita pusing keliling Pro 2 Ativa Advance. Saya belanja anda balik view Ativa. Okey, macam anda tengok depan ni Ativa Advance yang datang lengkap dengan body kit, gear up body kit. Tapi kalau anda beli Ativa Advance, anda tak dapatlah body kit ni kecuali anda tambah. Yang kos untuk body kit ni saja sekitar 2,500 lebih. Termasuk dengan pemasangan skirting depan, skirting tepi, belakang dan juga spoiler. Spoiler dia dah sporty lah. Nampak congek tu. Congek bah. Okey. Jadi kita tengok balik bahagian depan. Okey, yang pertama lampu depan dia lah. Lampu depan dia LED. Memang standardized semua Ativa lampu LED, sequential signal. Tapi pada model Ativa Advance anda dapat fungsi auto high beam. Yang mana pada waktu malam kalau tak ada kereta, automatik dia lampu tinggi. Bila kita onkan fungsi tu, tapi bila ada kereta dia akan low beamkan balik lampu utama ni. Okey. Dan lampu fog lamp pun dah LED lah. Kat sini chrome macam biasalah. Tak ada, bukan facelift lagi, tapi anda boleh tengok, anda boleh amati balik lah. Okey, macam ni rupanya Ativa. Inilah gear up punya body kit. Okey, dan dekat sini adanya lampu DRL. Sebab Ativa dia tak ada lampu DRL sebenarnya. Jadi kalau anda tambah dengan body kit, barulah ada fungsi ni. Adalah lampu DRL ni. Okey, jom kita tengok sebelah sini. Sebelah sisi dia. Rim 17 inci, 2 tone. Okey, mainan 2 tone, warna silver dengan warna glossy black. Dan tayar dia bagi tayar Bridgestone Turanza T005. Profil tayar dia lebar 205, tebal 60. Langgar lubang setakat lubang dekat LPT2 tu. Relax je. Okey, dia punya cermin sisi memang warna hitam lah untuk Ativa. Dan untuk Ativa Advance dia dah datang sekali dengan chrome door handle. Kalau model bawah pada dia body color. Ativa Advance sahaja yang datang dengan chrome. Dan kalau anda tengok yang ini, ni saya katakan dia 2 tone lah. Ativa Advance yang betul-betul full spec 2 tone. Atas dia warna hitam. Atas warna hitam Okey, bahagian belakang lampu dia, kalau lampu brake memang fully LED, kecuali lampu signal dengan lampu reverse, lampu mundur belakang. Yang tu masih lagi pakai mentol macam biasa. Okey, kemasan chrome kat sini dan glossy black lah, finishing glossy black kat sini. Dia buat macam trend zaman sekarang lah, kereta zaman sekarang lampu bersambung. Okey. Dan ini tepat kamera undur belakang dia. Ini kamera undur belakang Rajin-rajin lah cuci. Ini dia punya body kit. Ini yang separate ni, yang memisahkan ni. Inilah body kit dia. Tambahan asing, gear up body kit. Okey, gear up body kit. Sebelum korang tanya, ada beza tak kalau kita ambil Ativa Advance yang biasa dengan yang 2 tone? Okey, ada beza. Tambahan kos 500 sehinggalah ke 800 ringgit. Jadi jom kita tengok bahagian dalaman. Jadi jom kita tengok bahagian dalam Pro 2 Ativa Advance. Tapi sebelum tu, saya nak tunjuk pada anda ni kunci dia, bentuk kunci dia. Dia 4 model Pro 2 sama, bentuk kunci macam ni. Okey, dia masih lagi bagi kunci fizikal lah. Sekiranya kalau bateri ni habis, kita boleh buka pintu secara manual. Okey, lock dekat atas ni, unlock dekat sini. Tekan ni lama untuk kita unlock boot belakang. Dan kita tekan yang ni lah untuk alarm button. Ini untuk orang yang tak pernah lagi memiliki mana-mana kereta Pro 2. Mungkin dia tak tahu. Yang dah tahu tak apalah kan. Okey. Jadi bila kita unlock, automatic dia ada auto full side mirror. Okey, satu lagi features yang convenient, yang memudahkan anda. Sebenarnya, okey, anda ada kunci dekat sini, dia ada fungsi keyless entry. Jadi simpan je dalam poket. Simpan dalam poket. Nampak tak ni? Ada 2 line ni. Setuh je. Ataupun macam layankan tangan kat situ. Saya dah buat 2 kali. Jadi dia unlock balik. Okey. Macam inilah rupa bentuk dia.
Pro 2 Ativa Advance. Saya tunjuk dulu bahagian dia punya daun pintu ni. Okey, kat sini lock unlock lah secara manual. Dia juga ada center lock unlock. Tapi ni untuk driver side punya ada. Yang ni kemasan door handle ni macam kemasan chrome. Tapi dia plastik lah, bukan besi ke apa. Dia punya ni grip ni. Pemegang pintu dekat sini. Sini pun boleh. Masih ada lagi ruang dekat sini kita nak isi apa-apa. Sini lebih kepada kawalan untuk cermin lah. Untuk cermin. Dan dia ada fungsi auto fold tadi tu. Cara dia buat macam ni je. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Buat macam ni. Barulah dia berfungsi bila kita lock dia lipat. Okey. Yang ni lebih pada window control lah. Kawalan untuk cermin. Jadi untuk kita lockkan cermin. Bahagian bawah ada lagi ruang kosong. Kita boleh isi dua botol dekat sini. Kat dalam tu dia mengecil. Dia tak straight macam ni. Dia ke dalam. Okey. Kita tunjuk bahagian seat dia. Okey, seat dia kalau anda beli Pro 2 Ativa Advance, memang macam ni lah kejadian dia. Anda tak boleh pilih. Saya tak berkenan lah colour merah dia ni. Merah dia ni tak menarik sangat. Ada orang cakap macam tu. Tapi tak boleh. Yang ni memang kalau anda ambil Ativa Advance, macam ni lah kejadian dia. Bagi saya okey, dia bukan warna merah yang merah nyala dak. Kat sini dia ada macam suede, macam baldu, rasa baldu kat sini. Dan sini leather lah. Leather 2 tone, lubang-lubang, tujuan untuk pengudaraan. Makna kata tak adalah panas bila trip perjalanan jauh. Kita boleh adjust dia punya ketinggian. Pump ke atas untuk naik, tolak ke bawah untuk kita turunkan ketinggian seat. Okey, dan ini kita adjust yang ni lah. Adjust bahagian ni. Untuk adjust depan belakang, gunakan ni, palang besi ni. Untuk buka dia punya bonnet depan, tarik sampai habis. Macam mana kalau kita start enjin? Welcome dia kata. Welcome. Okey. Jadi tengok dulu sebelah sini. Ada cup holder. Yang ni yang saya katakan tadi, ada fungsi auto high beam. Ini untuk kita offkan yang kalau kita keluar daripada line jalan tu, dia berbunyi. Kita nak offkan bunyi dia tu. Sistem dia tu kita boleh off lah. Dan dia akan keluar dekat sini simbol tu. Kejap ini tandanya dah off. Okey. Dan satu lagi, kena off yang ni saja. Bila off, dia akan keluar dekat sini. Yang tu. Off tu tandanya tak adalah fungsi eco idle yang engine start stop tu. Tak ada. Okey. Tengok dia punya steering dia. Steering dia yang ni memang balutan kulit. Dia bukan urethane ke apa. Memang kulit. Dan dia ada jahitan lah warna putih dekat sini. Nampaklah timbul lawa. Okey, dia punya grip dia bagi saya okey. Dia punya ni, dia punya lebar dia bukan macam betul-betul rounded, bukan bulat. Dia macam membujur sikit. Bagi saya sedap dia punya untuk kita pegang. Okey. Dan dekat sini dia ada button lah, macam-macam button dekat sini. Allah. Okey, dekat sini dia ada button yang ni lebih kepada adaptive cruise control. Yang ni semua fungsi-fungsi untuk cruise control. Yang ni untuk kita terima panggilan, yang ni untuk kita seek channel. Seek channel ni apa? Kita nak cari siaran radio. Tekan lama untuk cari siaran radio lah. Nanti dia akan keluar kat sini. Selain daripada sini, dekat sini pun kita boleh control. Tapi untuk driver memudahkan dekat sini lah. Okey. Dan ini butang ajaib lah, orang kata button ajaib untuk Honor Pro 2. PWR ni maksud dia power lah. Dia akan keluar macam ni, PWR. Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia kalau kita nak memotong ataupun kita nak power, kata lebih pick up lah, lebih instant power, tekan je button ni. Jadi tak perlu dah nak tukar kepada dekat S mode ni ataupun manual mode. Tapi kalau nak mudah setakat nak memotong, tekan je button power ni. Memang beresap lah dia pergi. Okey, dekat sini button untuk kita control lebih kepada D-meter lah. D-meter. Okey, Cipan dah tengok ni meter dia. Bila cara dia kalau nak pergi kepada settings, tolak ke kanan. Sekarang ni dia ada dekat mode range minyak ni.
Okey, range minyak banyak lah, average kilometer semua, engine start stop timer semua tu. Okey, cara nak pergi pada setting, pergi dekat sebelah sini. Ni ada masa tau, dia ada masa. Okey, dekat setting ni, setting ni lah macam-macam info yang anda boleh tukar-tukar. Okey, dari segi display brightness, lepas tu apa lagi, time and date kita boleh adjust dekat sini. Design dia ada 4 tema untuk RPM ni. Kejap saya tunjuk pada anda. Okey, sekarang ni yang tema yang kedua lah. Tema pertama macam ni. Tema yang kedua yang tadi lah. Tema yang ketiga macam ni. Kalau tekan lagi, tema yang keempat dia macam ni. Jadi ikut preference korang macam mana. Rasa mood hari ni macam ni, boleh tukar macam ni. Ikut cita rasa lah. Okey. Dan banyak lagi settings lain dari segi buzzer, display settings, notification day ni. Okey, ramai mungkin tak perasan lah apa benda notification day ni. Notification day ni kita boleh set. Pro2 dia bagi 10 settings yang kita boleh set. Sama ada kita nak set untuk birthday, siapa-siapa lah birthday kita, mak kita, ayah kita, isteri kita yang pertama, kedua, ketiga, keempat, skandal kita boleh set sehingga 10. Ataupun kita nak set anniversary kahwin ke apa ke, boleh set ni. Okay, dan vehicle settings macam-macam lah dari segi front camera semua, door lock macam mana, wiper kita nak setting macam mana, turn signal 3 times flashing function, maknanya kata kalau kita 3 kali kita boleh buat macam tu tanpa kita tolak habis. Nampak tak? Tak perlu pun. Buat macam ni je. Maintenance setting ni untuk orang kalau kita pergi servis. Ini lebih kepada orang bagian servis lah, dia akan reset balik. Jadi kebiasaannya kita akan pergi dekat sini lah. Kita akan pergi dekat range. Okay, dan ini dia punya bar minyak, penanda aras minyak lah. Dan selain kalau tak yakin yang ni, kita boleh guna yang ini, range ni. Okay, meter semua fully digital, tak ada dah jarum analog ke apa. Okay, dan kita pergi dekat sini, steering dia ni kita boleh laras tinggi dan juga rendah. Dia tak boleh lah dia tak boleh ke depan ke belakang, dia cuma tinggi dan juga atas dan juga bawah saja. Pergi bahagian sini. Okey, apa yang ada pada sistem audio dia. Okey, pada sistem audio Atiba dia datang sekali dengan inilah fungsi macam biasa radio, dia ada fungsi Bluetooth dan juga USB lah, sambungan USB. Dan satu lagi dia ada Smart Link untuk telefon Android, connection Smart Link lah. Kalau tak nak guna Smart Link ni, kita guna yang wire HDMI. Reverse camera kita boleh tengok kamera untuk belakang, boleh dipaparkan dekat sini. Dia punya resolution macam ni lah kalau korang tengok. Okey, adalah okey lah daripada tak ada kan. Okey, ini fungsi-fungsi dia. Saya tak nak go through sangat yang ni, saya tak nak detailkan sangat bahagian ni. Tapi anda boleh tukar-tukar lah, tema boleh tukar semua, sound kita boleh adjust dia punya equalizer semua ni. Boleh adjust lah ikut kita punya kehendak lah. Okey, engine start stop punya button dia dekat sini. Dan dia datang sekali dengan panel aircon yang digital. Okey, nak on dia tekan macam tu je. Nak off dia tekan kat sini. Okey, bila kita on, kejap saya tunjuk. Okey, ni untuk udara, yang ni untuk suhu sejuk. Yang ni untuk mode ni, kita nak tukar tembok angin tu keluar dekat kaki ke dekat muka ke. Kalau berkabus awal pagi, gunalah fungsi-fungsi ni. Ini untuk bahagian depan, bahagian belakang. Yang ni untuk udara recirculation, pengudaraan dalam kabin sahaja. Jadi udara kat luar tak masuk. Okey, AC ni untuk sejuk lah. Kalau tak on AC memang confirm panas. Okey, dan M1 dengan M2 adalah fungsi memory. Okey, memory, cara kita nak save, kita nak setkan memory. Maksudnya kita suka dengan setting macam ni. Okey, kita nak save dia tekan lama. Okey, ini tanda save memory 1. Okey, yang kedua kita nak macam ni, yang kita suka, save memory yang kedua. Jadi bila orang lain kacau lah, dia tukar habis setting asal kita tekan je, automatic dia pergi pada setting yang kita dah save tadi tu. Okay, dekat sini ada satu lagi cup holder. Dekat sini ada glove box lah. Dari segi dalam dia ni,
dia tak dalam mana dan tak lebar sangat lah. Tapi okey untuk saiz dia, untuk saiz kereta Ativa ni. Okey, dekat sini ada lagi macam ruang kosong, kita boleh letak telefon dekat sini. Dan ada satu lubang soket, 2 USB port dan juga satu lubang ni lah HDMI port. Dekat sini dia ada satu lighting ambient dia pencahayaan lah pada waktu malam. Jadi kalau kita letak apa-apa kat sini boleh nampak. Letak kunci ke apa-apa ke dekat sini boleh nampak lah. Dekat sini ni yang saya katakan center lock ni dengan center unlock. Ada satu ruang kosong dekat sini. Manual handbrake dan center armrest dia ni, dia macam padded tau. Dia lembut. Dia macam plastik yang lembut. Nak kata getah, bukan getah. Plastik yang lembut dan rasa macam spongy. Rasa lah. Jadi tak adalah rasa sakit sangat kalau kita letak. Sebabnya dia ada macam diterima, dia absorb kita punya tekanan tu. Okey. Dalam ni ada satu ruang. Allah, tak nampak apa. Dalam dia kalau anda tengok sampai ke pangkal saya punya tangan je. Sini saja. Tak dalam mana lah. Boleh lah nak letak benda-benda yang tak besar mana. Okey, dan untuk Ativa Advance memang dah datang sekali dengan dashcam. Yang ni kita tak letak lah. Dan didatang sekali dengan memory card. Tapi untuk yang Pro 2 bagi, dia cuma bagi dashcam bahagian depan sahaja. Kalau anda nak bahagian belakang, anda kena tambah sendirilah. Itu kos sendiri. Okey, jom kita tengok bahagian belakang. Position, kedudukan kerusi tu, saya punya kedudukan lah. Saya punya sitting position. Jadi inilah dia bahagian ruangan belakang. Kejap. Okay. Kalau saya masuk, macam ni lah rupa bentuk dia. Kalau saya sandar, nampak tak? Dari segi ruang lutut memang ada lah. Ruang kaki pun kita boleh masukkan lagi. Luas, memang luas lah untuk Ativa ni. Memang dah sepit sikit. Mana kata saya berketinggian 167 cm. Tak adalah tinggi sangat, tapi tak adalah rendah sangat. Okey. Bahagian ni ada poket belakang. Dua-dua ada. Dan dekat tengah ni, dekat center armrest ni, ada 2 USB port untuk penumpang belakang boleh charge. Okey. Jom, lain tak ada apalah. Ruang kosong dan kita boleh letak bottle holder dekat sini. Sama juga di bahagian passenger sebelah sana. Okey, kita tengok dia punya boot belakang. Cara nak buka dia, dia ada ni electronic release ni. Tekan je dan kita boleh tarik lah. Tekan sambil tarik. Dia bagi sekali. Kalau anda beli Ativa, dia bagi sekali dengan ni cover ni. Tapi yang jenis lembut lah, bukan yang ini keras punya. Yang ni boleh kita boleh lipat dia. Okey, dan ini dia punya papan ni kita boleh adjust. Sekarang dia punya capacity 303 liter. Lebih kurang 300 liter lah. Kita boleh maximiskan lagi. Kita boleh besar ataupun dalamkan lagi ruang boot ni. Sebenarnya kita boleh adjust. Dia ada 2 stage lah. Tadi stage yang pertama. Ini stage yang kedua. Nampak tak? Lagi dalam. Bila dah adjust macam ni stage kedua, saiz dia dah jadi 360 liter macam tu. Memang besar lah. Dalam nak isi barang-barang yang tinggi tak ada masalah. Okey. Dia punya tempat isi minyak dekat sebelah kiri. Pro 2 dia memang sebelah kiri. Kecuali arus sebelah kanan. Okey, nampak tak? Azhar mana sebelah kiri. Tangki minyak penuh dia RM65 untuk minyak kuning. Kalau hijau lebih lagi lah pada tu. Okey. Dan kalau anda bawa dengan cara yang okey, cara santai, cara cruising, tak orang kata tak berat kaki lah, boleh dapat sebenarnya 18 km ni. Tapi kalau jenis yang kaki tekan minyak, tekan pedal, susah nak dapat ni 18.9 km ni. Okey. Okey, ramai yang tahulah Ativa dia pakai enjin 1.0 liter, enjin turbo yang boleh menghasilkan 96 horsepower dan 140 Nm. Dia pakai turbo, tengok ni.
Tebur dia. Okey. Ni orang kata tekan-tekan pergi. Jadi tu antara fungsi-fungsi segala features yang ada pada produk Ativa Advance. Bahagian safety saya tak cerita lagi, saya akan share lepas pada video ni. Okey. Jadi kalau anda berminat produk Ativa, tak kira lah Ativa apa, AV ke H ke X, jangan lupa cari Takib, nombor ada dekat bawah ni. Okey, terima kasih. Bye-bye. Satu lagi, jangan lupa subscribe, tekan like dan juga share video ni. Okey, komen jangan lupa.